Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah bingkai gambar. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah batang aiskrim, pita pelekat, gunting, gam, gambar dan tali. Langkah pertama, susun 10 batang aiskrim. Langkah kedua, tampal pita pelekat di atas 10 batang aiskrim. Langkah ketiga, gam 2 batang aiskrim dan tampalkan di atas dan bawah tapak. Langkah keempat, gam 2 batang aiskrim dan tampalkan di kiri dan kanan tapak. Langkah kelima, ikat tali di hujung batang aiskrim. Dan langkah terakhir, masukkan gambar dan sedia untuk digayakan. Selamat mencuba adik-adik!